Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan trader. So untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana candlestick terbentuk lah. So, topik hari ini adalah bagaimana candlestick terbentuk. Okey, untuk perlu ada empat information lah. Kalau untuk satu harga tu dia terbentuk, perlu ada open, close, high dan juga low. So kita kena ada empat-empat ni. Kita tak boleh ada satu je kan. So kena ada empat information untuk pembentukan candlestick tu complete lah. So candlestick ni digunakan sebagai one of technical analysis untuk memahami komponen emosi di dalam trading. So kita dalam trading ni kita tahu dari segi harga open tu, maksudnya kalau harga open lagi tinggi daripada harga close, so kita tahu dekat situ adalah bearish factor. So bullish ni maksudnya harga candle hijau harga naik, dan juga bearish ni candle merah dan juga harga menurun. Okey, sebagai contoh kita tunjuk contoh. Okey, contoh counter kita bagi nama lah, contoh Franken. Okey, Franken. So harga Franken ni buka, harga buka dia kita bagi 50 sen. Okey, 50 sen. Dia punya harga tutup dia, maksudnya ni dalam sehari lah. So boleh juga based on hourly chart ke based on multi time frame analysis. So ini adalah contoh candle daily. Tutup buka pukul 9, tutup pukul 5. So tutup harga 60 sen contoh. So dalam sehari tu harga tertinggi dia punya high harga dia sampai ke 70 sen. 70 sen. So dia punya low, harga terendah dia 45 sen contoh. 45 sen. Okey. So macam mana kita nak draw candlestick ni, ataupun kita nak bayangkan macam mana candlestick ni terjadi? Dia memang dah ada dalam chart, tapi kita kena faham dia punya psikologi ataupun dia punya pembentukan, macam mana dia boleh terbentuk. Tapi kalau kita buka trading view, dia memang dah ada kan candlestick tu. Tapi kita kena faham secara asas lah macam mana dia boleh forming. So untuk buka, memulai kita mark dulu dekat buka, harga buka 50 sen kat sini. Some wait around here. So tutup dalam 60 sen. Okay. So dia punya height kita mark kecil ya. Sini 70 sen kan. Okay, sini. So low dia 45 sen. 45 sen sini ya. Okay, so kita gabungkan open dan close ni. Kita gabungkan open dan close. Lepas tu kita gabungkan. Okay, so dia jadilah macam ni. So untuk counter ni, open dia punya close harga tu lagi tinggi daripada open. So maksudnya candle ni akan jadi warna hijau lah. Buat warna hijau. So candlestick ni akan jadi warna hijau lah. Tak kisahlah warna apa pun. Nak buat warna putih macam saya, dalam chart saya buat warna putih. So untuk yang bearish candle saya buat warna hitam. Itu adalah contoh macam mana candlestick terbentuk lah. So kita perlu tahu harga buka. Okay, kita kena tahu harga buka dia. Harga buka 50 sen. Harga buka 50 sen. Harga tutup dia 60 sen. Harga tertinggi dia 70 sen. Dan yang paling bawah 45 sen. So kena faham juga dari segi konsep dia. Kalau yang ni, contoh harga dia ada wick macam ni kan. Kita panggil wick ataupun shadow. Okay, kita ada wick ataupun shadow macam ni. So kat sini macam ada shadow kan. Kita panggil shadow.
So shadow ni kalau atas panjang, maksudnya harga dah naik tinggi. Okey, contoh harga dah naik tinggi, lepas tu dia close kat bawah. So maksudnya kita tahu dekat sini adalah banyak selling pressure. Maksudnya banyak tekanan jualan lah. So ada orang banyak take profit. So kalau kita tengok dari segi time frame yang lebih kecil, 15 minit ataupun 1 hour, kita akan nampak dia punya banyak pembentukan yang orang tengah menjual. So kalau untuk macam ni pula, harga dah jatuh tapi dia close kat atas. So maksudnya kat sini adalah bila ada macam echo kat bawah macam ni, kita panggil buying pressure. So ada tekanan belian. Tapi candlestick ni dia kena gabungkan dengan dia punya location lah. So kita kena tengok location juga. Kadang-kadang ada bentuk macam ni, dia punya interpretation dia dah lain lah. So kita tengok location dia. Yang nak senang faham ataupun nak senang untuk kita tengok adalah location dia mesti near moving average ataupun horizontal support lah. Horizontal support. Okay, so itu adalah salah satu contoh lah macam mana candlestick terbentuk. So itu saja untuk perkongsian hari ni. Untuk next video saya akan terangkan contoh-contoh candlestick pattern yang ada dalam technical analysis. So pattern ni tak semestinya ada chart pattern, ada candlestick pattern pun ada juga. So kita akan fokus on the next video, kita akan fokus kepada candlestick pattern lah. Ada reversal pattern, ada star, ada doji semua. So itu sahaja perkongsian untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.